Okey, baik. Kita tiada peperiksaan akhir, namun kita ada 3 ujian penilaian berterusan. Baik, yang pertama ialah ujian mendengar. Ujian mendengar akan diadakan pada seminar yang terakhir. Okey. Keberadaan pelajar ialah dalam kelas. Ini bermakna seminar terakhir kita ialah dalam kelas dan pelajar diwajibkan untuk membawa laptop atau tablet untuk menjawab ujian mendengar di UFuture. Okey. Baik. Ujian mendengar 30%. Okey. Oleh sebab kita TAC 402, maka ujian mendengar merangkumi dari bab 1 hingga bab 2 sahaja. Okey. Tempoh menjawab 50 minit. Saya rasa mungkin 1 jam. Nanti saya akan muktamadkan berapa seingat saya 1 jam, bukan 50 minit ni. Baik, dan kesemua soalan dalam ujian mendengar ialah bersifat objektif. Okey, MCQ, alif, ba, jim, dal. Kita tidak sebut ABCD, kita sebut alif, ba, jim, dal. Ada 30 soalan bersamaan dengan 30 markah. Objektif, ujian mendengar. Baik, ini ialah bahagian soalan. Okey, kita ada isi tempat kosong, 5 soalan, 10, terjemahan juga 10 soalan, betul atau salah 5 soalan. Jadi jumlah 30 soalan. Okey. Baik, seterusnya ujian bertulis. Ujian bertulis juga diadakan pada seminar yang terakhir secara fizikal. Okey. Baik, markah ujian bertulis ialah 30%. Ini bermakna kelas kita kan 2 jam. Sejam yang pertama ujian mendengar dan sejam yang kedua ujian bertulis. Baik, persoalannya, adakah ujian seminar terakhir ini boleh buat dalam kelas? Boleh buat di rumah memandangkan kita jawab dalam UFuture? Jawapannya tidak boleh. Okey, jawapannya tidak boleh. Okey, sebab terutamanya ujian mendengar. Ujian mendengar audio hanya ada pada pensyarah sahaja. Okey, jadi saya minta sangat tolong pastikan baik awak baik saya kita semua sihat, terutamanya pada seminar yang terakhir. Sebab seminar terakhir memang kena jawab dalam kelas. Jika awak tidak hadir, saya pun tak pasti macam mana, okay? Mungkin hilang 30%. Jadi cuba elakkan benda tu, okay? Sebab ujian mendengar hanya saya saja yang akan mainkan audio, manakala awak akan jawab dalam UFuture, alif, ba, jim, dal. Jelas ya kelas? Jadi tolong pastikan pelajar tak ada apa-apa outstation ke apa tidak ya. Okay. Seharusnya pelajar tahu jadual kelas dan seharusnya pelajar utamakanlah akademik yang telah dijadualkan. Okay. Baik, kita tengok dulu ujian bertulis. Ujian bertulis merangkumi semua bab buku TAC 402. Semua dalam buku TAC 402 kita ada 4 bab semuanya. Okay, maknanya semua bab lah untuk ujian bertulis. Baik, ujian bertulis kita ada 6 bahagian. Inilah dia bahagian dia. Okay, saya dah terangkan ya sebelum ni. Okay. Baik, kemudian tempoh menjawab ialah 1 jam. Baik, daripada ujian bertulis, jumlah soalan ada 25, markah 30 sebab kita ada soalan bersifat objektif dan bersifat subjektif. Soalan bersifat subjektif ada yang 2 markah. Okey, sebab itulah 25 soalan maka 30%. Okey. Jelas setakat ni kelas? Baik, untuk soalan subjektif, pelajar mesti menaip jawapan dalam UFuture. Tak kisahlah menaip dalam tulisan Arab ataupun menaip dalam transliterasi. Okey. Transliterasi maksudnya tulisan Rumi. Okey, sebutan bahasa asing yang ditulis dalam Rumi, ejaan Rumi, ABCD. Okey. Baik, seterusnya ialah projek bahasa role play. Role play rakaman, okey. Bila sebut role play maknanya lakonan. Okey, namun lakonan awak tu bukan secara fizikal dalam kelas, tidak, tetapi lakonan awak ialah secara rakaman. Okey, markah ialah 40%. Rakaman dari bab 1 hingga bab 4 ni ada typo. Sebab TAC 402 sampai bab 4 sahaja. Yang pasti semua bab
buku TAC 402. Baik, bilangan ahli kumpulan minimum ialah 3 orang, maksimum 4 orang. Okey, durasi tempoh lakonan 10 hingga 15 minit. Baik, tapi saya sangat pentingkan sangat pentingkan berkenaan jumlah ayat dialog bagi setiap individu pelajar. Okey, setiap individu pelajar mesti menghafal 15 ayat dialog. Okey. Baik, dan jalan cerita awak tu, skrip awak tu mesti ada minimum 3 babak, maksimum kita tak hadkan. Okey, yang pasti minimum mesti ada 3 babak. Okey. Baik, persoalannya adakah 15 ayat ini dalam satu babak? 15 contoh, babak 1 15, babak 2 15, babak 3 15. 15 darab 3 babak bersamaan 45 ayat dialog. Jawapannya tidak. Okey, tidak. Kalau 45 ayat dialog tu banyak sangat bagi pelajar. Okey. Tidak, 15 ayat dialog ni merangkumi keseluruhan skrip itu. Pandai-pandailah adjust, asalkan dari 3 babak ni setiap individu pelajar wajib hafal 15 ayat dialog. Okey. Faham kelas? Faham ke? Tolong respon kelas, ada soalan? Tak ada. Faham Ustazah, tak ada soalan. Okey, tolong respon ya sebab saya tak tahu sama ada capaian internet saya okey ataupun tidak. Okey, baik. Oleh sebab jumlah pelajar dalam kelas ini ada 14 orang, jadi saya fikirkan satu kumpulan role play tu ada 4 orang. Okey, 14 bahagi 4. Okey, jelas? Boleh ke 14 bahagi 4? Tak boleh. 14 bahagi 3 kot. Maknanya akan ada kumpulan 3 orang dan akan ada kumpulan 4 orang. Nanti saya akan buat mesej tentang role play. Awak isi nama awak supaya setiap individu pelajar nampak sama ada kumpulan role play ni dah cukup orang ataupun tidak. Okey, saya ulang, yang pasti minimum ahli kumpulan ialah 3, maksimum hanya 4 orang sahaja. Kurang atau lebih daripada ini tidak dibenarkan. Okey. Baik, pelaksanaan rakaman akan dibuat naik. Okey, seperti biasalah. Jadi skrip awak tu perlu tunjuk kepada saya. Saya akan semak skrip awak. Okey. Baik, ada soalan setakat ni? Tak ada Ustazah. Jelas ke kelas? Jelas. Jelas. Baik, saya beritahu siap-siap ya. Nanti seminar yang ketiga kita nanti, next seminar, okey, tolong bawa laptop dan ataupun tablet. Okey, saya akan ajar bagaimana hendak menaip dalam tulisan Arab dan transliterasi. Okey, baik dah. Kita tak nak buang masa, kita terus belajar. Baik, untuk makluman ya, terutamanya buat mereka yang tidak hadir pada pada seminar yang pertama, untuk TAC 402 kita 100% guna buku teks. Saya ulang. Okey, untuk TAC 402 kita 100% guna buku teks. Jadi awak mesti beli buku teks TAC 402. Tidak dibenarkan untuk pinjam, sewa ataupun beli buku daripada senior ke kaum kerabat terdahulu, tidak dibenarkan sama sekali. Okey. Baik, dan buat mereka yang hadir ke seminar yang pertama hari itu, okey, buku telah diagihkan dan tolong buat pembayaran segera sebab saya nak transfer ke Shah Alam, nak tutup akaun dah berkenaan ini. Okey, jelas Kalau ada masalah kewangan untuk buat pembayaran sekarang, maklumkan pada saya. Alright. Baik. Setelah buat pembayaran, wajib isi Google Form. Okey, cek balik mesej saya tu. Okey, baik, muka surat apa kita berhenti kelas? Muka surat apa kita berhenti hari tu?
Kita dah usik buku kan? Hari tu Ustazah bagi sampai muka surat 23 untuk hafal nombor. Nombor kita dah belajar ke? Dah. Tapi nombor 1 sampai 10 je Ustazah dekat dalam buku. Yang lain dekat dalam You Future. Okey, baik. Baik, muka surat 21 dah belajar belum isim isyarah? Sudah Ustazah. Sudah ya? Okey, baik. Baik, latihan di muka surat 22 ada masalah ke? Latihan di muka surat 22 ada masalah ke? Mana latihan ni? Kelas tolong respon. Latihan muka surat 22, pelajar ada masalah ke? Berkenaan dengan isim isyarah. Tak ada Ustazah. Tak ada masalah ya? Okey, baik. Baik, nombor muka surat 23. Okey, sekejap ya. Baik, nota F juga saya ada beri dalam I discuss You Future, okay? Ini bukanlah nota dari buku teks, tidak Ini hanya, nota F ni hanya nota berkenaan dengan kaedah sahaja. Okay, jadi jangan ingat awak dah ada nota F, awak tak perlu beli buku. Tidak, tidak. Nota F ni hanya khusus untuk kaedah grammar, tata bahasa sahaja. Okey, bukan TAC awak 402 sahaja tapi ada TAC yang lain. Okey. Jadi, baik, untuk tajuk nombor, TAC 402 awak perlu hafal nombor yang basic sahaja. Okey. Hafal yang basic sahaja, iaitu dari nombor 1 hingga 10 dan belas-belas hingga 20. Saya ulang. Untuk nombor, pelajar wajib hafal sebutan nombor dan bentuk nombor dalam tulisan Arab. Okey, hafal sebutan nombor dalam bahasa Arab dan hafal bentuk nombor dalam tulisan Arab. Okey, ini saja yang perlu hafal dari nombor 1 hingga 20. Selebihnya, okey, sebutan puluh-puluh, ratus-ratus dan ribu-ribu hanya menguji kefahaman sahaja. Okey, pelajar akan hadapi masalah untuk faham sebutan puluh-puluh, ratus-ratus dan ribu-ribu kalau pelajar tidak hafal yang basic itu. Okey, jelas ya? Baik, jadi buat masa ni hafal dulu sebutan nombor dari nombor 1 hingga 20. Okey, dan siapkan latihan muka surat 23 yang berkenaan nombor. Baik, seterusnya muka surat 24. Kita dah belajar ke kelas muka surat 24? Belum Ustazah. Belum Ustazah. Okey, belum ya. Okey, baik. Sekejap ya. Baik, itulah. Okey, tak boleh tengok pada slide saya sebab slide ni tak lengkap sangat. Jadi kena rujuk pada buku. Baik, muka surat 24. Ya, Khairul Akmal ada apa-apa ke? Macam saya nak tanya kalau yang ujian menulis tu kan dalam You Future. Kuat sikit Encik Khairul Akmal.
Kalau ujian bertulis tu kan melalui you future kan Ustazah? Ya, jawab dalam you future. Keberadaan dalam kelas. Okey. Okey, tak, dia punya jawapan subjektif ada subjektif juga kan? Ya, betul. Ada objektif dan ada subjektif. Nak tulis Arab dan transliterasi tu kalau tak pandai nak tulis tu macam mana Sebab tu tadi saya pesan seminar berikutnya bawa laptop atau tablet. Saya akan ajar. Okey, Ustazah akan ajar lah. Ya, sudah tentu. Tanggungjawab saya. Okey. Saya akan ajar cara menaip tulisan Arab dan transliterasi. Okey, tak perlu risau. Tolong remind saya lah nanti ya dalam grup berkenaan seminar akan datang. Okey, baik. Sekarang buka muka surat 24. Okey, saya minta maaf dalam slide ni tak ada muka surat 24 nampaknya. Jadi kena rujuk pada buku masing-masing. Okey. Baik, ini berkenaan dengan mufrad, musanna dan juga jamak. Okey. Sekejap ya. Okey, sekejap ya. Baik, muka surat 24 ini juga ialah kaedah. Okey, kaedah namun tiada dalam nota F. Baik, muka surat 24 mufrad, musanna dan juga jamak. Mufrad saya tulis dalam transliterasi ya. Baik, mufrad maksudnya singular, bilangan satu. Mufrad maksudnya ialah singular, bilangan satu. Okey, manakala musanna, musanna maksudnya ialah bilangan dua. Bilangan dua. Okey, dan jamak maksudnya ialah bilangan 3 dan ke atas. Banyak. Saya ulang, mufrad singular, musanna bilangan dua. Manakala jamak kita isytiharkan banyak, bermula dari bilangan 3. 3 dan ke atas, 3 dan infinity. Start daripada 3 sahaja dah diisytiharkan jamak. Okey. Baik, kita ambil contoh. Kita ambil contoh ya. Perkataan muwazzaf. Muwazzaf maksudnya ialah seorang pegawai lelaki. Muwazzaf maksudnya seorang pegawai lelaki. L di sini jantina Okey, jantina lelaki, satu bilangan satu. Saya ulang, muwazzaf maksudnya ialah seorang pegawai lelaki. Baik, bagaimana kita nak sebut bilangan dua? Dua orang pegawai lelaki. Kelas, dalam bahasa Arab nak jadikan sebutan dua, bilangan dua mudah sahaja. Iaitu tambahkan huruf ataupun tambahkan kaedah alif nun di akhir. Huruf alif dan huruf nun di akhir atau dalam transliterasi bunyi ani. Okey, ani ni sebenarnya ejaan double A ni huruf A yang bergaris atas ya. Okey. Saya ulang, kaedahnya ialah huruf alif dan nun sahaja atau bunyi ani. Maka dua orang pegawai lelaki kita sebut muwazzafani. Okey. Faham kelas? Faham Ustazah. Okey. Kaedah ani huruf alif nun di akhir itu ialah kaedah bilangan dua. Mudah saja. Saya ulang, seorang pegawai lelaki kita sebut muwazzaf. Dua orang pegawai lelaki tambah jelah sebutan ani dan bunyinya ialah muwazzafani. Dua orang pegawai lelaki. Okey. Baik, manakala jamak. Baik kelas, jamak ni ada 3 jenis. Okey. Yang pertama ialah jamak muzakkar
salim. Okey. Yang kedua, jamak muannas salim. Dan yang ketiga ialah jamak taksir. Okey. Saya ulang, jamak ada 3 jenis. Jamak ada 3 jenis iaitu jamak muzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak taksir. Baik, jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim kaedahnya ialah sebutan una, yakni huruf waw dan nun di akhir. Okey, sebutannya ialah una ataupun un. Janji bunyinya panjang sedikit. Okey. Baik, manakala jamak muannas salim kaedahnya ialah huruf alif dan huruf ta senyum, huruf ta buka tu. Okey. Ta maftuhah, ta senyum. Atau erti kata lain bunyi at. Okey. At. Baik, manakala jamak taksir? Jamak taksir saya isytiharkan dia unpredictable jamak. Unpredictable jamak. Maksudnya jamak taksir ini tiada sebarang kaedah. Ya, kalau jamak muzakkar salim kaedahnya ialah una di akhir. Jamak muannas salim kaedahnya ialah at di akhir. Manakala jamak taksir tiada kaedah. Okey. Tiada bunyi un, tiada bunyi at di akhir. Itu ialah jamak taksir. Baik, saya ambil contoh. Saya ambil contoh lah ya, sebutan yang biasa awak dengar. Seorang lelaki Islam kita sebut muslim. Seorang. Manakala ramai lelaki Islam kita sebut muslimun. Muslimun. Baik, manakala kalau perempuan, seorang perempuan Islam kita sebut muslimah. Ramai perempuan Islam kita sebut muslimat. Nampak? Sebab itulah kita biasa dengar, wahai muslimin, ya muslimin kadang-kadang bunyi in. Muslimin dan muslimat sekalian. Menunjukkan bilangan tu ramai, jamak. Okey. Baik, berbalik kepada perkataan muwazzaf. Seorang pegawai lelaki kita sebut muwazzaf. Manakala 2 orang pegawai lelaki, muwazzafani. Tambahkan alif nun, tambahkan sebutan ani pada muwazzaf. Baik, manakala jamak. Jamak bagi perkataan muwazzaf ini dalam kategori jamak muzakkar salim. Okey. Muwazzaf dia jamak muzakkar salim. Makanya muwazzaf nak jadikan ramai pegawai lelaki kita sebut muwazzafun. Okey? Ataupun muwazzafuna. Nampak? Tambah saja kaedah una di akhir muwazzaf. Muwazzafuna ataupun bunyi muwazzafun. Para pegawai lelaki. Baik, ada soalan setakat ni kelas? Jelas? Jelas ke? Jelas. Yang lain okey, tolong respon. Jelas Ustazah. Okey, minum. Okey, baik, seterusnya. Kita ambil gender perempuan. Okey, gender perempuan. Seorang pegawai perempuan kita sebut muwazzafah. Okey. Muwazzafah diakhiri dengan ejaan tak marbutah, double T underline. Okey. Seorang pegawai perempuan, muwazzafah. Baik, nak jadikan 2 orang pegawai perempuan. Kaedahnya tambah sebutan ani dengan syarat. Kali ini ada syarat sebab huruf tak marbutah tidak boleh bersambung dengan apa-apa huruf selepasnya. Makanya
Bila mana nak sambung dengan sebutan A ni, maka kita kena delete. Kena buang double T underline. Kena buang tak marbutah. Dan gantikan dengan single T. Okey. Dan gantikan dengan single T. Barulah boleh gabung dengan sebutan A ni. Maka bunyinya ialah muwazzafatani. 2 orang pegawai perempuan. Baik, faham kelas? Jelas? Baik, saya ambil contoh. Saya ambil contoh perkataan lain. Muslimah, okey. Muslimah, seorang perempuan Islam. Nak jadikan bilangan 2, awak kena buang double T underline. Kena buang tak marbutah. Dan gantikan dengan single T. Barulah boleh gabung dengan sebutan A ni. Maka bunyinya ialah muslimatani. 2 orang Islam perempuan. 2 orang perempuan Islam. Okey. Baik, manakala jamak? Dia dalam kategori jamak muannas salim. Saya ulang, seorang pegawai perempuan ialah muwazzafah. Okey, muwazzafah. Kalau 2, muwazzafatani. Baik, manakala jamak? Jamaknya ialah jamak muannas salim. Jamak muannas salim, muwazzafah. Jamak muannas salim kaedahnya ialah bunyi at di akhir, huruf alif ta di akhir. Okey, bila mana nak sambung dengan bunyi at, maka kenalah buang tak marbutah, buang double T underline. Buang double T underline atau arti kata lain buang bunyi maka gabungkan dengan bunyi at dan jawapannya ialah muwazzafat, para pegawai perempuan. Muslimah, seorang orang Islam perempuan. Muslimatan, 2 orang perempuan Islam. Kalau ramai, muslimat. Okey, ramai perempuan Islam. At di akhir. Baik, ada soalan setakat ni? Jelas ke? Baik, seterusnya. Kalau jamak taksir. Okey, baik, saya ambil contoh ya. Baik, tolong tulis juga ya untuk jamak taksir. Jamak taksir ni agak istimewa ya. Yang pertama, dia unpredictable. Yang kedua, dia tak ada kaedah, tak ada bunyi una di akhir dan tak ada bunyi at di akhir. Baik, yang ketiga, tolong tulis ya, saya sebut awak tulis. Jamak taksir berlaku pertambahan atau pengurangan huruf di awal atau tengah atau akhir perkataan mufrad. Saya ulang. Jamak taksir dia unpredictable jamak. Jamak yang tidak dapat diramal sebab dia tak ada kaedah. Namun macam mana nak tahu ini jamak taksir? Berlakunya penambahan atau pengurangan huruf pada awal atau tengah atau akhir perkataan mufrad. Baik, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh perkataan mufrad. Okey, kitab. Apa maksud kitab, kelas? Kelas, apa maksud kitab? Kitab ialah buku. Okey, apa gender buku? Lelaki. Sebab perkataan kitab tiada tak marbutah, tiada double T underline. Ingat ya, dalam bahasa Arab bila sebut jantina bukan khusus untuk manusia dan haiwan saja, tapi semua kata nama. Dalam bahasa Arab ada jantina. Asalkan dia benda, asalkan dia kata nama, noun,
maka ada jantinanya, lelaki atau perempuan. Caranya tengok pada perkataan Arab itu. Contoh, book, buku. Dalam bahasa Arab, kitab. Perkataan kitab tiada double T underline, tiada tak marbutah, maka perkataan kitab gender lelaki. Baik. Sebuah buku kitab. Manakala dua buah buku, tambah je lah ani. Maka bunyinya ialah kitabani. Okey, kitabani. Okey, ni kalau saya tak letak huruf double A di atas ni sebab nak cepat lah ya. Okey, namun dalam transliterasi, dalam role play nanti skrip aku kena letak double, huruf A yang bergaris atas. Okey. Baik, dua buah buku ialah kitabani. Baik, manakala banyak buku bunyinya ialah kutub. Kutub. Dalam ejaan transliterasi, dalam tulisan Arab bunyinya begini ejaan dia. Dan perkataan kutub, terjemahan buku-buku, banyak buku, books. Dan ini ialah jamak taksir. Kenapa dia jamak taksir? Baik, cuba tengok perkataan asalnya, kitab. Perkataan asal kitab, a book, one book, satu buku, kitab, huruf kaf, ta, alif, ba. Huruf K, huruf T, huruf A garis atas, kemudian B. Manakala bila tang jamak bunyinya kutub. Cuba tengok ada berlaku pengurangan huruf. Perkataan kutub tiada huruf alif, tiada huruf A garis atas. Nampak? Dan ini ialah jamak taksir. Faham kelas? Okey. Baik, saya ambil contoh lain. Perkataan talib. Talib maksudnya ialah pelajar lelaki. Seorang pelajar lelaki. Ta, alif, lam, ba. Baik, manakala dua orang pelajar lelaki, mudah saja bunyinya ialah talibani. Dua orang pelajar lelaki. Baik, manakala ramai pelajar lelaki, bunyinya ialah tulab. Okey, tulab. Dan ini juga ialah jamak taksir. Kenapa dia jamak taksir? Cuba tengok. Masa dia mufrad, bunyinya ialah talib, T-A garis atas, L-I-B. Huruf ta, alif, lam, ba. Bila tang jamak, bunyinya tulab. Cuba tengok huruf alif tu, dia berada di sebelah, dia berada di antara huruf lam dan juga huruf ba. Nampak tak? Dia berlaku penambahan ataupun pengurangan huruf di tengah perkataan. Okey. Inilah dia jamak taksir. Baik, ada soalan setakat ni? Tulab maksudnya ialah para pelajar, pelajar-pelajar lelaki ataupun bersifat umum. Okey, bersifat umum maksudnya dalam kelompok pelajar itu ada pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Baik, setakat ni ada soalan? Ustazah, Ya. adakah pengurangan huruf yang mestinya huruf alif? Tak. Tidak Ada semestinya. ada contoh yang bukan huruf alif yang dikurangkan untuk jamak? Ya, ada. Baik, saya ambil contoh perkataan yang biasa awak dengar. Ada tak kat sini nama wanita bernama Nisa? Ada tak kat sini? Tak ada. Okey, baik, tak apa. Okey, baik kelas. Nisa. Okey. Jom kita teka. Perkataan Nisa. Ini sejenis mufrad, musanna ataupun jamak. Okey, baik. Siapa kata perkataan Nisa ini ialah sejenis mufrad, bilangan satu. Nisa terjemahannya ialah wanita. Saya ulang, Nisa terjemahan wanita. Persoalannya, berapakah bilangannya? Siapa kata Nisa bilangan mufrad? Angkat tangan, tekan tu. Salah tak apa, tak ada masalah, kita belajar. Okey, baik. Siapa kata perkataan Nisa bilangan 2? Angkat tangan.
Tak ada. Baik, siapa kata perkataan nisa bilangan jamak? Angkat tangan. Okey, baik. Untuk makluman, perkataan nisa terjemahannya ialah para wanita. Ya, wanita-wanita. Sebab itulah biasanya orang bernama khairun nisa. Khair, sebaik-baik wanita. Yakni dalam banyak-banyak wanita, sebaik-baiknya. Itulah dia. Maksudnya perkataan nisa terjemahannya ialah women. Ramai wanita. Baik, persoalannya, apa sebutan mufradnya? Ni soalan yang bagus, okey. Perkataan mufrad. Awak pernah kenal kan penyanyi apa nama tu, muka buku, siapa nama, Najwa Latif. Tahu tak apa nama sebenar dia? Okey. Sebenar dia, nama dia Imro'atun Najwa. Okey, ada perkataan imro'ah. Imro'ah maksudnya ialah seorang wanita. Okey, imro'ah maksudnya ialah seorang wanita. Saya tulis dalam tulisan Arab. Kita ada huruf alif, mim, ra, hamzah atas alif dan tak marbutah. Nampak? Imro'ah, seorang wanita. Ini perkataan mufrad. Manakala bila jamak ramai wanita, bunyinya ialah nisa. Cuba tengok. Bila time jamak bunyinya nisa. Tiba-tiba keluar pula huruf N, huruf nun. Padahal masa mufrad tak ada pun huruf N. Huruf nun. Tiba-tiba ada pula huruf sin, huruf S. Padahal masa mufrad tak ada huruf S. Nampak tak? Inilah dia jamak taksir, unpredictable jamak. Habis dia punggah semua huruf baru dalam jamak. Berlaku penambahan pada awal atau tengah, penambahan atau pengurangan. Kenapa kata pengurangan? Sebab bila tiba time jamak huruf mim, huruf M tak ada. Huruf ra, huruf R pun tak ada. Okey, huruf hamzah dah tolak ke tepi. Inilah dia jamak taksir pada perkataan nisa. Berlaku penambahan atau pengurangan huruf pada awal atau tengah atau akhir perkataan mufrad. Saya ulang, imro'ah, seorang wanita. Nisa, ramai wanita, jamak taksir. Baik, ada soalan setakat ni? Jelas? Jelas ke kelas? Okey, baik. So kesimpulannya, ingat jamak muzakkar salim kaedah unah di akhir. Jamak muannas salim kaedah at di akhir. Manakala kalau tak ada kaedah unah, tak ada kaedah at, maka itu ialah jamak taksir. Okey. Baik, dah seterusnya muka surat 25. Di arahannya berbunyi oh, tak ada pula kat sini. Memang tak ada dalam slide saya ni. Okey, baik. Muka surat 25 arahannya berbunyi sannif, kategorikan. Okey, kategorikan mufrad, jamak atau musanna. Okey. Senang sahaja, okey. Nyatakan ini dalam kategori mufrad atau musanna ataupun jamak berdasarkan gambar. Tahu macam mana nak buat kelas? Tahu ya? Okey, baik. Seterusnya muka surat 26. Memang tak ada slide kat sini lah. Sekejap, mungkin ada kot. Sekejap Oh, ada ni. Okey. Okey. Baik, seterusnya muka surat 26. Okey, dia beri perkataan, kosakata, vocabularies dan awak masukkan dalam, tentukan sama ada ia sejenis jamak muzakkar salim, jamak muannas salim atau jamak taksir. Okey. Baik, saya beri terjemahan kasar sahaja, okey. Saya ulang, saya beri terjemahan kasar sahaja bagi setiap kosakata ni. Jadi tolong catat dalam buku masing-masing.
Baik, yang pertama sebutannya ialah amilun. Amilun. Pekerja. Kenal pasti ini jamak, ini semua memang jamak, tapi kenal pasti ini jamak muzakkar salimkah atau jamak muannas salimkah atau jamak taksir. Baik, seterusnya aqlam. Aqlam. Pen. Baik, seterusnya muslimat. Muslimat. Orang Islam, perempuan. Baik, seterusnya ru'asa. Ru'asa. Ketua. Baik, seterusnya muhadirat. Muhadirat. Pensyarah. Kenal pasti ini pensyarah lelaki ataupun pensyarah perempuan. Baik, seterusnya muwazzafun. Muwazzafun. Pegawai. Baik, seterusnya tullab. Tullab. Pelajar. Seterusnya mudirat. Mudirat. Pengurus. Seterusnya muhadirun. Muhadirun. Pensyarah. Seterusnya muwazzafat. Muwazzafat. Pegawai. Seterusnya muslimun. Muslimun. Orang-orang Islam. Dan yang terakhir kutub. Kutub. Buku. Okey. Dapat kelas? Dapat. Baik, seterusnya ialah latihan terjemahan. Okey, ini buat ya. Dah buat ke belum? Belum. Belum. Okey, baik. Tolong buat ya. Nanti next class kita akan bincang. Baik, tolong jangan scan ayat ini kemudian cari terjemahan internet. Tidak tidak. Okey, biasakan mencari jawapan dari dalam buku. Sebab dalam ujian nanti kalau awak gunakan perkataan luar, kita tidak akan terima. Okey, kita ada skema dan skema kita 100% jawapan dari buku sahaja. Kosakata dalam buku. Okey. Baik, wajibat homework. Okey. Baik, yang di bawah ni tinggalkan yang alif apa ni, maharul al-istima' tu. Baik, seterusnya terus ke muka surat 28. Okey, ini juga wajibat. Okey, kita dah belajar ya. Kita dah belajar tentang ini di muka surat berapa? 9 ke 11, saya tak ingat Cek balik. Ini ialah pembelajaran di muka surat 9. Surat apa hari tu? Yang domain mutasil, domain munfasil tu. Okey. Ya, muka surat 9. Okey. Okey, wajibat homework. Sudah tentu kena cari terjemahannya. Okey, setakat ni saya sekali lalu tengok tiada kosakata baru. Baik, seterusnya susun perkataan juga wajibat homework. Okey. Tolong jangan letak nombor-nombor. Saya minta awak tulis semua kosakata ini dalam ayat lengkap. Biasakan menulis supaya awak ingat, supaya awak dapat hafal terjemahannya juga. Okey. Baik, ada tak kosakata yang awak nak tahu terjemahannya? Saya beri peluang 3 saja. 3 kosakata yang awak nak tahu terjemahan. Fadlik, Ustazah. Fadlik. Okey, nombor 2, fadlik. Dia sebenarnya satu perkataan. Min fadlik. Excuse me. Tumpang tanya. Kalau tak keberatan. Okey, banyaklah terjemahan fadlik. Min fadlik. Dia tak boleh fadlik saja. Okey, baik lagi. Al-bunuk, Ustazah. Al-bunuk. Benda ni ada dalam buku. Ya, ada dalam buku. Cek balik nama takhasus ke apa. Dah keluar dah dalam buku. Baik lagi.
Tak ada Alright. Okay, wajibat. Homework. Baik, dah jom kita masuk bab yang kedua. Ad-dars pelajaran asani yang kedua, tajuknya ialah Mihnati Al-Mukhtarah. Mihnah, pekerjaan. Saya, pekerjaan saya. My job, my occupation. Al-Mukhtarah, yang terpilih. Atau arti kata lain, Mihnati Al-Mukhtarah. My chosen profession. Itu maksud dia. Okey, baik, seterusnya ni kosakata. Okey, bacalah. Terjemahan juga dah ada. Baik, kita ambil contoh perkataan muhasib. Muhasib accountant lelaki. Kalau accountant perempuan, tambah sahajalah dengan sebutan ah. A-double-T underline Allah. Sekejap Baik, tambah sajalah dengan sebutan tak marbutah. Okey. Dalam transliterasi ialah sebutan A-double-T underline. Maka bunyinya ialah muhasibah. Ingat ya, jangan sebut muhasibat. A-double-T underline bunyinya ialah bunyi huruf H. Namun penulisan transliterasi memang double T yang bergaris bawah. Okey. Ustaz, ustazah, awak tak panggil ustazat. Syafiq lelaki. Kalau perempuan Syafiqah, awak tak panggil Syafiqat. Okey. Muhasib seorang accountant lelaki. Kalau accountant perempuan, muhasibah. Okey, seorang accountant perempuan. Raid al-a'mal, usahawan. Lelaki. Kalau perempuan bunyinya ialah raidah al-a'mal. Raidah al-a'mal. Seorang usahawan perempuan. Baik, mustasyar, konsultan, perunding, lelaki. Kalau perempuan, mustasyarah. Muwazzafah, pegawai, perempuan. Kalau lelaki, buang je lah maka bunyinya muwazzaf. Baik, ini manusia. Boleh bermain dengan tambah buang Baik, manakala syarikah, syarikat. Ini benda. Boleh tak nak jadikan dia gender lelaki, syarik? Tak boleh, tak boleh. Company, syarikat dalam bahasa Arab memang bunyinya syarikah. Memang ada tak marbutah, double T underline di akhir perkataan. Dan memang gender perempuan. Tak boleh ubah-ubah. Okey? Idarah pejabat sama juga. Idarah pejabat gender gender muannas perempuan sebab ada tak marbutah double T underline. Boleh tak nak jadikan dia gender lelaki? Tak boleh sebab ni benda. Okey. Baik, khibrah pengalaman, tabi'ah al-amal, sifat kerja ataupun jenis kerja. Okey. Amal pekerjaan, ijtima' mesyuarat. Boleh tak nak jadikan mesyuarat ni gender perempuan? Ijtima'ah, tak boleh. Okey. Bank, taswik, pemasaran. Okey, baik, seterusnya ialah perbualan. Perbualan antara Kamal dan juga Afifah. Jom kita tengok terjemahan. Tajuk di atas tu ialah amali mihnat. Amali wa mihnati. Amali wa mihnati. Amali, amal pekerjaan. Saya, pekerjaan saya. Wa dan mihnati. Mihnah pekerjaan. Saya, pekerjaan saya. Ya, sama saja. Amal ialah mihnah. Mihnah ialah amal pekerjaan. Baik, perbualan antara Kamal dan Afifah. Baik, cuba baca Nur Amuni. Boleh on mic ke Amuni? Amuni boleh on mic? Boleh. Okey, Amuni dan Taufik. Taufik boleh on mic? Taufik boleh on mic? Tak dengar suara awak. Boleh ke Taufik? Taufik, boleh ke?
Okey, saya tak dengar suara awak Taufik. Okey, baik. Rina Ivy boleh on mic? Okey, baik, maklum. Rina boleh on mic? Rina Ivy? Tak dapat. Baik, Humaira Syahira boleh on mic? Humaira Syahira boleh on mic? Baik, Husniza boleh on mic? Boleh Ustazah. Okey, baik, baca Amuni dan Husniza. Amuni jadi Kamal, Husniza Afifah. Baca saja. Marhaban, kaifa haluka? Marhaban bika. Alhamdulillah. Ana bi khair. Wa anta? Ana bi khair aidan. Syukran. Ma amaluki? Ana muhasibah fil syarikah kabirah. Al-Kabirah. Al-kabirah. Ra'i. Ana ra'id al-amal. Al-A'mal. Semula. Ana ra'id al-amal. Ha. Ya salam. Innahu amal mumti'. Ana syarikatuki min fadlik. Aina. Semula. Aina syarikatuki min fadlik. Syarikati fi Kuala Lumpur. Semula Syah tu tak panjang. Syarikati. Syarikati fi Kuala Lumpur. Tasyarraftu bima rifatiki. Wa ana aidan. Yes. Okey, dah jom kita tengok perbualan antara Kamal, orang lelaki dan juga Afifah, orang perempuan. Marhaban, hai. Okey. Kaifa, bagaimanakah haluka, hal keadaan, ka awak. Baik, Kamal, sekejap. Salah ni, ada typo ni. Ka di sini untuk lelaki ke perempuan kelas? Lelaki. Lelaki. Afifah ni perempuan. Patutnya Kamal kena sebut kaifa halu ki. Yes, tolonglah betulkan, okey. Buku sengaja nak duga awak alert ke tidak dengan typo. Baik. Kaifa haluki. Ini bertanya khabar. Ingat ya, saya ulang, saya tegaskan. Bila bertanya khabar, terjemahan bahasa Melayu, jangan sebut awak apa khabar. Tidak. Tetapi biasakan terjemahannya kaifa haluka, kaifa haluki. Terjemahannya ialah kaifa, bagaimanakah. Hal, keadaan, ki awak. Okey? Bagaimanakah keadaan awak? Supaya pelajar ingat bahawasanya kaifa terjemahannya ialah bagaimana, bukan apa. Okey? Baik, kaifa haluki, dan Afifah pun jawab marhaban bika, hai. Kan tadi si Kamal dah sebut hai. Afifah pun jawablah hai. Alhamdulillah, ana bi khair, saya sihat. Wa anta? Afifah sedar bahawasanya si Kamal lelaki. Maka sebab itulah dia sebut anta dan awak. Baik, Kamal jawab ana bi khair aidan, saya bi khair, sihat aidan juga. Syukran, terima kasih. Ma amaluki, ma apakah, amaluki, amal pekerjaan, ki awak, what is your occupation? Nampak ki, sebutan ki. Kamal sedar si Afifah ni orang perempuan. Ma amaluki. Baik, Afifah pun jawab ana muhasibah. Afifah sedar dirinya perempuan. Maka sebab itulah dia sebut muhasibah. Accountant perempuan. Okey. Fi di asyarikah, syarikat al-kabirah, yang besar. Di sebuah syarikat yang besar. Ra'i', menarik. Ana, saya, ra'id al-a'mal, usahawan. Kamal sedar dirinya lelaki. Ra'id al-a'mal, usahawan lelaki. Ya salam, baik gariskan.
Ya salam. Ini satu ungkapan yang membawa maksud menakjubkan, yang memberi kita impress. Terjemahan ya salam. Wah. Atau bahasa Inggeris, wow. Innahu. Inna sesungguhnya, hu ia, yakni pekerjaan itu, amal pekerjaan mumti' yang menyeronokkan. Sesungguhnya ia pekerjaan yang menyeronokkan. Aina syarikatuki min fadlik. Baik, min fadlik, excuse me. Aina, di manakah syarikatuki? Where is your company? Excuse me, where is your company? Kalau bahasa kita, tumpang tanya, di manakah syarikat awak? Ataupun kalau tidak keberatan, di manakah syarikat awak? Afifah pun jawab, syarikati, syarikat saya di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Tasyaraftu bima'rifatiki. Tasyaraftu bima'rifatiki. Gembira berjumpa awak ataupun gembira berkenalan dengan awak. Nice to meet you. Wa ana aidan, dan saya juga. Me too. Okey, dapat kelas terjemahan? Dapat? Dapat Ustazah. Okey, baik, seterusnya latihan di muka surat sebelah, isi tempat kosong, pilihan jawapan dah diberikan. Okey, sekali lalu saya tengok tiada kosakata baru. Baik, wajibat ya, wajibat maksudnya homework. Bahasa Arab sebut wajibat. Bahasa Inggeris sebut homework. Bahasa Melayu sebut wajib buat. Okey, muka surat 33 wajib buat. Baik, seterusnya muka surat 34. Kita tengok terjemahan sahaja. Ini dia nak tunjuk awak tentang kosakata baru, okey. Ma amaluki, ma apakah amal pekerjaan ki awak? Si lelaki ni sedar dia tanya kepada si perempuan. What is your job? Dan si perempuan ni pun jawab, amali. Nampak? Amal pekerjaan saya. Amali pekerjaan saya muhandisah. Seorang jurutera, perempuan. Okey, sebab perempuan ni sedar dirinya perempuan, muhandisah. Jangan pula si perempuan ni sebut amali muhandis. Salah jantina. Bahasa Arab memang kena peka laju bab jantina. Okey. Baik, dan berikut ialah nama-nama pekerjaan. Okey. Sekretirah, setiausaha perempuan. Kalau lelaki, buang je lah maka bunyinya sekretir. Musawwiq, juru pemasaran marketer. Lelaki, kalau perempuan, musawwiqah. Muhandis, muhandisah. Muwazzafah, muwazzaf. Muallim, muallimah. Raid al-a'mal, usahawan lelaki. Kalau perempuan, raidah al-a'mal. Muhallil, muhallilah. Muhamiyah, muhami. Okey, dapat kelas? Kena tahu sebutannya dalam gender yang lain juga. Baik, seterusnya muka surat ni kita tengok terjemahan sahaja. Baik, kita tengok dulu bahagian Amir. Amir, ana muhasib, saya seorang accountant. Nampak? Amir sedar dirinya lelaki. Sebab itulah dia sebut muhasib. Saya accountant lelaki. Ana muhasib di asyarikah al-kabirah. Saya seorang accountant di syarikat yang al-kabirah, besar. Syarikati, syarikat saya di Johor Bahru, di Johor Bahru. Baik, Aisyah, ana mustasyarah. Saya seorang perunding, konsultan, perempuan. Okey, sebab Aisyah sedar dirinya perempuan, mustasyarah. Ana mustasyarah saya seorang perunding di al-muassasah. Muassasah maksudnya ialah organisasi ataupun institusi. Al-kabirah, yang besar.
Muassasati, institusi saya atau organisasi saya di Kuala Lumpur. Okey. Dapat kelas terjemahan? Laju sangat ke? Perlahan sangat? Okey. Baik, seterusnya di bahagian bawah lengkapkan ayat berikut. Ini ada typo yang tiba-tiba pula nombor 2. Anggapkan saja. Tolong betulkan nombor 1, 2 dan 3. Baik, yang pertama ana ... Pilihlah satu profession. Pilih satu pekerjaan Benda kita dah belajar dah di buku surat sebelum. Okey. Ana ... Ana ... fi ... al-kabirah. Yang ketiga syarikati fi ... Pilihlah benda lain, janganlah asyik pilih kosakata yang sama yang ke atas ni. Tidak Pilih kosakata lain yang kita belajar dalam silibus TAC 402 ni. Okey. Baik, seterusnya muka surat sebelah. Dapat belum muka surat sebelah ni? Belum ya? Muka surat 36 dapat ke belum? Belum. Belum. Okey, baik, jom kita tengok latihan ini. Arahannya berbunyi, letakkan alamah tanda sahih betul. Amama di hadapan, al-ibarah ayat as-sahihah yang betul. Dan alamah khata' dan tanda khata' pangkah amama di hadapan, al-ibarah ayat al-khati'ah salah. Baik, nombor 1. Saya berikan terjemahan kasar saja ya. Ingat, jangan bergantung pada terjemahan untuk tentukan ayat ni betul. Kenapa? Sebab kita kena tengok juga dari sudut grammar, nahwu. Okey, tata bahasa. Baik, nombor 1, Afifah al-Muhasib. Afifah seorang accountant. Nombor 2, Ana sekretir fi asyarikah. Saya seorang setiausaha di syarikat. Baik, nombor 3, asyarikah ila bangsar. Tolong betulkan tulisan Arab huruf sin ini bukan berbaris bawah tapi berbaris atas. Bukannya bangsiar, bangsar, okey. Syarikat itu kebangsar. Baik, nombor 4, Kamal mudir asyarikah. Kamal mudir, seorang pengurus asyarikah, syarikat. Huwa muwazzaf fi syarikah Mijah Holding. Huwa dia muwazzaf pegawai fi di syarikat Megah Holding. Baik, kita tengok nombor 1. Afifah al-Muhasib. Afifah seorang accountant. Kalau kita dengar terjemahan bunyi macam betul. Tetapi hakikatnya betul ke salah ni? Hadfinah nombor 1. Sahih ke khata'? Khata' Ustazah. Salah. Salah dari sudut tata bahasa grammar. Baik, Hadfinah, beritahu saya apa yang salah? Sepatutnya Afifah al-Muhasibah. Yes, yang salah ialah perkataan al-muhasib. Salah. Yang betul ialah al-muhasibah. Kena tambah sebutan kena tambah tak marbutah. Kenapa, Hadfinah? Sebab Afifah seorang accountant perempuan. Sebab Afifah orang perempuan. Maka perkataan accountant pun kena jadi gender perempuan. Faham kelas? Baik, dan di sini ada sedikit typo. Sebutan yang betul ialah muhasib. Afifah muhasib. Tolong buang sebutan al. Ini sekadar typo sahaja. Okey. InsyaAllah dalam ujian nanti tak ada sebarang typo. Saya ulang. Al-muhasib salah. Hanya typo saja. Okey. Buang sebutan al. Yang betul ialah Afifah muhasib ayatnya. Baik, muhasib salah, yang betul ialah muhasibah sebab si Afifah tu perempuan. Afifah muhasibah. Baik, nombor 2, 3, 4, 5 terjemahan saya dah bagi. Seandainya ayat itu salah, terus berikan jawapan yang betul. Okey, wajibat homework. Baik, di bawah itu
letakkan alamah sahih pada terjemahan betul, pada terjemahan yang betul. Okey, mudah saja. 1, 2, 3, 4, 5 wajibat, homework. Okey, tahu macam mana nak buat kelas? Tahu macam nak buat dan dia jelas right pada terjemahannya. Okey. Baik, seterusnya muka surat berikutnya Dhamair. Ini kita dah belajar sama saja dengan muka surat 9 sebelum ini. Check balik muka surat 9. Dhamir muttasil, dhamir munfasil. Cumanya di muka surat 37 ni dia bagi dalam ayat. Okey. Benda sama saja. Baik. Pastikan awak hafal, awak kuasainya. Huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Itu ialah pronouns biasa. Itu ialah apa nama tu, kata-kata ganti nama diri yang biasa. Okey. Manakala sebutan who dalam bahasa Inggeris ialah his. Okey, sebutan ha bahasa Inggeris her. Ka, your. Ki, your. Ingat ya, ka untuk lelaki, ki untuk perempuan. I, my. Na, our. Okey, itu saja. Baik, contoh ayat. Ismuhu Ibrahim. Namanya Ibrahim. His name is Ibrahim. Kita tak boleh sebut ismu huwa, tak boleh. Huwa di sini mewakilkan sebutan who dan terjemahan bahasa Inggeris his. Ismuhu, his name. Okay, kita tak boleh sebut name he, tak boleh he name, salah. Okay, ismuhu, his name is Ibrahim. Baik, ismuha, her name is Suraya. Ismuka, your name, Arif, is Arif. Ismuki, your name is Maryam. Ismi, my name is Luqman. Syarikatuna. Syarikah, syarikat, company. Na, our company. Okay. Dia nak tunjuk awak tentang dhamir muttasil ni. Amaluhu, his job, his occupation. Amaluha, her job, her occupation. Amaluka, your job. Your tu lelaki. Amaluki, your job, your perempuan. Amali, my job. Amaluna, our job. Baik, itu saja dia nak tunjuk awak. Faham kelas setakat ni? Kita dah belajar dah muka surat 9 tadi. Okay. Baik, seterusnya. Baik. Inilah dia. Okay. Lengkapkan ayat berikut. Nombor 1, kitab. Kitab maksudnya buku. Ana maksudnya saya. Bahasa Inggeris I. Kita tak boleh sebut kitab ana. Tak boleh. Book I. Salah. Okay. Jadi yang betul ialah ana di sini mewakilkan sebutan i. Rujuk balik di muka surat sebelumnya tadi. Okay. I. Huruf ya berbaris mati. Huruf I bergaris atas. Okay. Barulah terjemahannya my book. Bahasa Arab kita sebut kitabi. Faham kelas? Faham kelas? Faham Ustazah. Baik, jom kita tengok terjemahan. Saya berikan terjemahan saja. Nombor 2, kolam. Kolam maksudnya pen. Nombor 3, sadiq. Kawan. Kawan ni sini lelaki ke perempuan? Sadiq. Kawan ni lelaki ke perempuan? Laki. Yes, lelaki. Baik, syarikah, syarikat, sadiqah. Ada bunyi double T underline tak marbutah. Kawan perempuan. Baik, nombor 6. Sayyarah, kereta. Ya, kereta gender perempuan. Memang ada tak marbutah double T underline. Kaifa hal. Kaifa, bagaimanakah hal, keadaan. Ma, apakah, amal, pekerjaan. Man, siapakah, mudir, pengurus, laki ke perempuan? Lelaki. Aina, di manakah, syarikat, syarikah, syarikat. Okey, baik, terjemahan saya dah bagi, okey. Baik, seterusnya di muka surat ini arahan berbunyi pilih jawapan. Senang sahaja, okey.
tengoklah pada dhamir muttasilnya, okey, sebutan akhir ni. Kemudian kenenkan, padankan sama ada dhamir hiya, anti, anta ataupun huwa. Okey. Baik, saya berikan terjemahan sahaja. Muallimuhu, muallim, guru lelaki. Sayyaratuki, sayyarah, kereta. Muassasatuha, muassasah, institusi atau organisasi. Mudiruhu, mudir, pengurus lelaki. Sadiquhu, sadiquka, sadiqa, kawan lelaki. Fasluki, fasl, kelas. Idaratuha, idarah, pejabat. Okey, saya dah berikan terjemahan. Tahu macam mana nak buat kelas? Padankan saja dengan dhamir yang diberikan tu. Okey. Baik, seterusnya. Surah 40. Perbualan antara Syafiq dan juga Hajar. Baik, tajuknya ialah Muwazzafah Jadidah. Muwazzafah, pegawai perempuan, Jadidah. Cuba tengok perkataan Jadidah. Juga ada double T underline, tak marbutah. Sebab si pegawai itu ialah orang perempuan. New executive, new officer. Executive actually. Okay. Seorang pegawai perempuan yang baru. Baik, perbualan antara Syafiq dan juga Hajar. Siapa nak baca? Khairul Akmal boleh baca? Khairul boleh on mic? Khairul boleh on mic? Boleh insyaAllah. Boleh. Khairul dan... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabarlah dulu. Belum ada partner. Kita sabar-sabar. Semangat ni kita. Okey, baik. Syamimi, boleh on mic Syamimi? Syamimi? Tak dapat. Saidatul, boleh on mic? Saidatul? Dayang Nur Aslin, boleh on mic Aslin? Khairul, siapa nak partner dengan awak ni? Tak apalah. Ustazah je lah. Nazirah, boleh on mic? Nazirah, boleh on mic? Tak dapat. Hadfina, boleh on mic? Boleh Ustazah. Okey, baik. Ada juga. Khairul dan Hadfina. Khairul jadi Syafiq, Hadfina jadi Hajar. Okay. Boleh mula kan Ustazah? Ya, boleh. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ana Muhammad Syafiq. Ma ismuki min fadlik? Ahlan bik. Ismi Hajar. Hal ta'mal huna? Naam. Ana musawwik fi hazihi syarikah. Ya salam. Ana muwazzafah hadidah. Jadidah. Kam sanah min al-hibra indaka fi hadhihi syarika? Indi salasa asyara Biasa. sanati min khibrat huna. Hal indaki ayyul khibrat min qabl. Naam. Indi arba'ah sanawat min al-hibra fi majalat tijarah.
Fi majal at-tijarah. Fi majal at-tijarah. Kaifa bi'a al-a'mal huna. Al-amal. Al-amal huna. Bi'ah amal huna. Al-amal. Bi'ah al-amal huna jayyidah wa ra'i'ah. Sambung. Alhamdulillah. Syukran. Afwan. Okey, baik, syukran Akuma. Baik, jom kita tengok terjemahan perbualan antara Syafiq dan juga Hajar. Salam, ahlan wa sahlan, hai ataupun selamat datang. Ana Muhammad Syafiq. Saya Muhammad Syafiq. Ma, apakah ismuki? Nampak Syafiq sedar dia bertanya kepada perempuan. What is your name? Your itu perempuan. Ki. Okay. Ma ismuki min fadliki. Nampak? Fokus pada min fadliki. Juga sebutan ki sebab perempuan. Kalaulah Syafiq bertanya kepada lelaki, maka ma ismuka min fadlika. Faham kelas? Ya, sebutan min fadli, excuse me pun ada sebutan huruf akhir ka ataupun ki. Bergantung kepada gender orang tersebut. Okay? Ma ismuki min fadlik, excuse me, what is your name? Ahlan biki. Salah ni. Hajar ni tak alert pula gender si Syafiq. Patutnya Hajar kena sebut apa kelas? Ahlan. Kelas Hajar patutnya sebut apa? Ahlan bika. Yes, ahlan bika. Tolonglah betulkan dalam buku tu. Okay. Hajar patutnya sebut ahlan bika. Hai. Ismi, my name. Nama saya is Hajar. Ialah Hajar. Hal, adakah? Ta'mal, kamu bekerja. Huna, di sini. Are you working here? Tu maksudnya. Adakah kamu bekerja di sini? Naam, ya, yes. Ana, saya, musawwiq, marketer. Fi hazihi ini asyarikah, syarikat. Cantikkan terjemahan. Saya seorang marketer. Marketer apa bahasa Melayu? Saya seorang juru promosi. Juru promosi di syarikat ini. Ya salam. Wah. Ana, saya muwazzafah, pegawai, jadidah yang baru. Hajar sedar dirinya perempuan, okay? Muwazzafah jadidah, pegawai yang baru. Kam, berapakah? Sanah, tahun. Min, dari. Al-khibrah, pengalaman. Indaka, kamu mempunyai. Kamu ada. Fi, di. Hazihi, ini. Asyarikah, syarikat. Baik, saya ulang. Kam, berapakah? Sanah, tahun. Min, dari. Al-khibrah, pengalaman. Indaka, kamu mempunyai. Kamu ada. Fi, di. Hazihi, ini. Asyarikah, syarikat. Baik, kita cantikkan terjemahannya. Berapa tahun pengalamankah yang kamu ada di syarikat ini? Saya ulang. Berapa tahun pengalaman yang kamu ada di syarikat ini? Baik, yang pasti terjemahan sanah, tahun, khibrah, pengalaman. Okey. Baik, kemudian si Syafiq pun jawab. Indi, I have. Saya mempunyai 13 salasah asyarah sanah, tahun. Min, dari. Al-khibrah, pengalaman. Huna, di sini. Cantikkan terjemahan. Saya mempunyai 13 tahun pengalaman di sini. Yang ni 13 tahun pengalaman bekerja di sini. Hal, adakah? Indaki, awak mempunyai. Ayu, apa-apa. Any, al-khibrah, pengalaman, experience. Min qabl,
min qabl, sebelum ini. Hal indaki ayyul khibrah min qabl, adakah kamu mempunyai apa-apa pengalaman sebelum ini? Kemudian si Hajar pun jawab, Naam, ya, yes. Indi, I have, saya mempunyai 4 arba'ah sanawat, tahun, min al-khibrah, pengalaman. Saya mempunyai 4 tahun pengalaman fi, dalam, majal, bidang, at-tijarah, perniagaan. Kaifa, bagaimanakah, bi'ah, suasana atau persekitaran, al-amal, kerja, huna, di sini, bagaimanakah persekitaran kerja di sini? Syafiq jawab, bi'ah al-amal, persekitaran atau suasana kerja, huna, di sini, jayyidah, baik, bagus, wa, dan ra'i'ah, menarik. Alhamdulillah, syukran, terima kasih. Afwan, sama-sama. Dapat terjemahan kelas? Laju sangat ke? Okey. Dapat? Okey, baik, seterusnya. Muka surat sebelah, latihan. Baik, saya berikan terjemahan saja, okey. Seterusnya nanti awak buat latihan. Ini wajibat. Baik, nombor 1. Man al-muwazzafah al-jadidah fi al-syarikah. Man. Apa maksud man, kelas? Apa maksud man? Siapa? Yes, siapakah. Di bawah tu ada ya. Cuba tengok dalam muka surat ni. Bawah tu ada kata-kata soalan terjemahan. Nota F pun ada. Baik, man, siapakah? Al-muwazzafah, pegawai perempuan. Al-jadidah, yang baru. Fi, di al-syarikah, di syarikat itu. Baik, nombor 2. Kam, berapakah? Sanah, tahun. Min, al-khibrah, pengalaman. Inda, mempunyai. Syafiq, fi, di al-syarikah, syarikat. Baik, dengar baik-baik. Berapakah tahun dari pengalaman mempunyai Syafiq di syarikat? Cantikkanlah terjemahan ini. Berapa tahun pengalaman,kah yang Syafiq ada di syarikat ini? Tu maksudnya. Okey, dapat? Baik, nombor 3. Hal, adakah, Hajar, indaha, she has, yakni Hajar mempunyai, ayu, apa-apa, any al-khibrah, experiences. Min qabl, sebelum ini, adakah Hajar mempunyai apa-apa pengalaman sebelum ini? Baik, nombor 4. Kaifa, bagaimanakah, bi'ah al-amal, persekitaran kerja, fi, di al-syarikah, syarikat. Baik, nombor 5. Fi, ayyi, at which, majal, bidang, Hajar. Dalam bahasa kita, Hajar dalam bidang apa tu maksudnya. Okey. Baik, dan di sini ada typo, tolong betulkan ya typo ni pada tulisan Arab. Okey. Where, di manakah, dalam bahasa Arab ialah aina, bukannya kam. Okey. Saya tak dapat menaik dalam tulisan Arab dalam PDF ini. Jadi rujuk pada nota F, okey? Aina, di manakah? Baik, ada soalan setakat ni? Jelas? Ustazah. Yep. Jawapan untuk soalan dekat atas tu kan, dia perlu panjang-panjang ke jawab contoh hanya macam jawapannya saja. Jawapannya ialah kena jawab panjang. Jawab panjang. Sebab ni latihan lah kiranya. Sebab dalam ujian bertulis nanti ada soalan bersifat begini. Yang mana soalan subjektif. Yang mana jawab markah lengkap untuk jawapan yang lengkap. Okey, contoh. Di manakah awak tinggal? Jangan jawab semata-mata di Kuching. Salah. Bukan salah. Awak tak akan dapat full mark. Okey. Tapi sebaiknya nak dapat full mark awak kena sebut
Saya tinggal di Kuching. Baru dah dapat markah penuh. Jelas ya? Jelas. Kalau kam sanah tu berapa Tahun. soalan nombor 2 tu kam sanah, apa maksud kam sanah? Berapa tahun? Berapa Kam tahun? berapa? Sanah tahun. Kalau tulis sekian tahun tak boleh lah. Mesti jawab Syafiq khibrah berapa tahun tu lah. Macam Betul, kena jawab lengkap. Ah, Okay, cuba buat dulu. Okay, nanti dalam kelas besok kita, bukan besok, nanti 16 nanti kita bincang. Okay? okey, salah boleh. Alright, yang pasti kena jawab lengkap. Baik, soalan ni, latihan ini, muka surat 41 tadi tu merujuk kepada petikan perbualan tadi, okay? Baik, seterusnya nombor, ni nombor yang wajib awak hafal ya, belas dan 20. Baik, kemudian di muka surat bawah, di bahagian bawah ni, arahan berbunyi uktub, tulislah al-arqam, nombor-nombor berikut, at-taliyah berikut, bi dalam al-kalimah, perkataan. Mudah sahaja. Okey, fokus pada perkataan, fokus pada nombor-nombor ni. Okey. Cuba biasakan ya nombor dan tulisan Arab sebab dalam ujian nanti, ujian bertulis terutamanya confirm nombor hanya keluar dalam bentuk tulisan Arab sahaja. Okey. Jadi awak wajib hafal bentuk nombor dalam tulisan Arab. Okey, biasakanlah. Okey, baik, di muka surat ini arahannya berbunyi tulis nombor-nombor berikut dalam perkataan. Okey, jelas? Jelas kelas? Baik, kita tengok terjemahan. Nombor 1, indi, saya mempunyai ni saya tak nyatakan lah, saya tak sebutlah nombor ni, okey. Sanah tahun min al-khibrah, pengalaman. Baik, nombor 2. Baik, nombor 2. Syarikat fi Malaysia, di Malaysia. Nombor 3. Muwazzafan, pegawai, fi di al-muassasah, organisasi atau institusi. Baik, yang keempat, hawasib, computers, fi di al-mukhtabar, ma'mal. Okey, saya dah berikan terjemahan, okey. Baik, seterusnya muka surat berikutnya. Okey, baik, kita tengok terjemahan sahaja. Nampak tak? Pusing-pusing dia guna kosakata yang sama. Sebab itulah pelajar kena ada buku. Sebab tu dalam ujian, jawapan memang dari buku sahaja. Kita takkan ambil unsur-unsur luar. Tak ada. Okey, nampak pusing-pusing tak berapa banyak kali dia ulang perkataan khibrah, pengalaman, sanah, tahun. Okey. Baik, siapa nak baca ni? 2 orang. Khairul, boleh on mic? Khairul, boleh on mic? InsyaAllah boleh. Baik, Khairul dan Husniza. Baik, Husniza mula dulu. Hal indaka al-khibrah? Yes, cuba terjemahkan. Adakah? Indaka. Dah banyak kali keluar. Indaka. Pengalaman khibrah. Indah mempunyai. Adakah anda mempunyai pengalaman? Yes, adakah awak mempunyai pengalaman? Si awak ni lelaki ke perempuan, Husniza? Laki. Yes, sebab itulah dia sebut ka. Okay. Baik, dan si lelaki tu Khairul jawab. Indi sab'a asyara sanah min khibrah. Al-khibrah. Apa maksudnya? Saya mempunyai. Ya, saya mempunyai berapa? 17 tahun pengalaman. Yes, 17 tahun pengalaman. Okey, baik. Tanya Khairul. Hal indaki al-khibrah? Yes, maksudnya?
Apa maksudnya? Hal adakah indaki awak mempunyai al-khibrah pengalaman? Nampak dia guna ki sebab dia bertanya kepada orang perempuan. Okey? Jawab Husniza. Indi khamsata asyarah sanah min al-khibrah. Yeza maksudnya. Saya mempunyai 15 tahun pengalaman. Yes. Baik, seterusnya. Tanya Husniza. Kam sanah min al-khibrah indaka. Yeza maksudnya. Berapa tahun pengalaman Kah yang kamu ada? kah kamu ada? Jawab. Fairul. Indi ahada asyar Yeza. sanah min khibrah. Yeza maksudnya. Dia mempunyai 11 tahun pengalaman. Yeza. Baik, kam sanah min al-khibrah indaki? Berapa tahun pengalamankah indaki yang kamu ada? Dan si perempuan ni pun jawab, indi saya mempunyai salasa asyar, 13 tahun sanah min al-khibrah, 13 tahun pengalaman. Baik, ini adalah pattern soalan untuk bertanya tentang pengalaman bekerja lah. Okay. Baik, di sini dia nak fokus tentang sebutan indaka, indaki dan indi. Okay. Tengok pada jantina. Baik, ada soalan setakat ni? Tak ada. Okay. Baik, seterusnya muka surat sebelah huruf al-jar. Prepositions. Dalam bahasa Melayu kita sebut kata sendi. Dalam nota F juga ada, okey? Baik, kata sendi ada banyak sebenarnya dalam bahasa Arab. Namun untuk silibus ini, silibus TAC 402 ini saja yang perlu awak fokus. Baik, jom kita tengok. Min, kita tengok ni dulu. Min maksudnya ialah dari atau daripada. Ingat terjemahan bergantung pada konteks ayat. Contoh ayat, Afifah min wilayah Johor. Afifah min dari wilayah negeri Johor. Min. Okey. Baik, seterusnya li. Kita ke kiri ni, sini. Li. Li maksudnya untuk atau bagi. Okey, ingat terjemahan bergantung pada konteks ayat. Baik, contoh ayat, haza al-kitab li Muhammad. Haza ini Alkitab buku. Buku ini li untuk Muhammad. Nampak sebutan li. Baik, dalam kes ini juga li membawa maksud kepunyaan. Contoh, haza Alkitab li Muhammad. Buku ini li Muhammad. Kepunyaan Muhammad. Ya, ayat ini ada dua terjemahan. Okey, ingat yang pertama, haza al-kitab li Muhammad. Terjemahannya, buku ini untuk Muhammad. Atau buku ini kepunyaan Muhammad. Itulah li. Okey, baik, seterusnya bi. Bi maksudnya dengan. Huwa yaktub. Huwa dia, he. Dia lelaki. Yaktub sedang menulis, bi dengan al-qalam, pen. Dia lelaki sedang menulis dengan pen, bi. Baik, seterusnya ala di atas, on. Al-malaf, file. Ala di atas, al-hasub, komputer ataupun laptop. Ala, on. Baik, seterusnya fi, di ataupun di dalam ataupun dalam ataupun pada. Nampak terjemahan kena tengok dalam konteks ayat. Jom kita tengok apa terjemahan fi. Ibrahim fi al-idarah. Al-idarah pejabat. Ibrahim di pejabat. Okey, takkanlah Ibrahim pada pejabat. Okey, Ibrahim di pejabat. Baik, seterusnya ila, ke atau kepada atau sehingga. Okey, tengok dalam konteks ayat. Al-muallim ila al-musalla. Al-muallim, guru lelaki. Ila ke al-musalla, surau.
Okey. Baik, seterusnya di bawah latihan. Okey, dia bagi awak dalam kurungan 3 pilihan jawapan. Maka pilihlah huruf jar yang paling tepat. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 wajibat. Of course lah kena cari terjemahannya. Okey, tahu macam mana nak buat kelas? Tahu ke kelas macam mana nak buat? Tolong respon, tahu macam mana nak buat kelas? Tahu Ustazah. Tahu, senang saja. TSC 402 senang. Okey. Awak kena kuasai yang 402 sebab yang 452 nanti dia zoom naik dia punya advance dia tu. Okey. Baik. Seterusnya di muka surat sebelah. Okey. Di muka surat sebelah baca Di muka surat sebelah baca. Okey, dan cari terjemahan. Ini wajibat ya. Awak boleh rujuk juga pada nota F ya untuk makluman tambahan. Alright. Okay, baik. Zorof al-makan. Zorof maksudnya ialah kata sendi. Al-makan tempat. Tolong tulis. Al-makan tempat. Baik, dan kita juga ada zorof al-zaman. Zaman maksudnya zaman, masa, berkaitan dengan masa. Ya. Kita ada kata sendi tempat dan kata sendi masa. Kata sendi tempat, semua kata sendi yang berkaitan dengan tempat. Contoh di hadapan, di belakang, di bawah, di sebelah, di atas. Itu ialah kata sendi tempat berkaitan dengan tempat. Baik, manakala kata sendi masa berkaitan dengan masa. Contoh sebelum, selepas, sekarang, esok, hari ini, semalam, pagi, petang, malam. Okey, semua berkaitan dengan masa. Baik, di muka surat ini baca dan cari terjemahan. Tolong ya jangan scan ya untuk cari internet pula yang terjemahkan untuk awak. Tidak ya. Pastikan belik-belik buku dan cari terjemahan. Baik, seterusnya. Latihan muka surat 46. Okey, mudah saja. Nampak? Tak susah pun latihan ni. Okay, dia bagi awak dah ada dah jawapan pilihan. Pilih saja yang paling tepat. Alright. Sudah tentu kena cari terjemahan. Baik, seterusnya di bahagian bawah. Arahan berbunyi sonif kategorikan zorof makan dan zorof zaman. Dia bagi kosakata di situ al-yaum sampai sobahan, ada 6 ketul kosakata di situ. Kategorikan perkataan-perkataan itu dalam kategori zorof makan atau zorof zaman. Tahu macam mana nak buat kelas? Tahu macam mana nak buat? InsyaAllah tahu kan? Ustazah. Senang je, letak je kat bawah tu. Okey. Baik, seterusnya muka surat 47 kita tinggalkan terlebih dahulu Okey, 48 juga tinggalkan terlebih dahulu. Baik, fokus muka surat 51. Ini berkaitan dengan sifah mausuf. Okey. Saya akan bagi awak video tentang sifah mausuf. Saya akan beri awak video tentang sifah mausuf ini. Dan tonton video tersebut supaya awak faham jelas. Dan kemudian buat muka surat 52. Okey. 52. Arahan berbunyi betulkan yang salah. Sesungguhnya yang salah ialah perkataan yang bold ini. Okey, baik, dia tak boldkan yang transliterasi. Baik, saya sebut tolong boldkan Baik, nombor 1 yang salah ialah perkataan jayidah. Nombor 2 muhasibah. Nombor 3 multazim. Nombor 4 wadudah. Dan nombor 5 jadidah. Okey. Kalau yang boleh baca tulisan Arab tak ada masalah. Okey, baca je tulisan Arab. Cuma dalam jadual ini dia tak nyatakan perkataan yang bold. Dan di sini saya dah nyatakan perkataan yang bold. Perkataan yang bold ialah perkataan yang salah. Okey. Betulkan yang salah tu. Baik, seterusnya. Di muka surat ini
Tukarkan, arahan berbunyi hawil, tukarkan al-kalimat, perkataan muzakkar, perkataan lelaki, ila kepada perkataan kalimat muannas perempuan. Contoh nombor 1, mudir jayyid. Mudir pengurus lelaki, jayyid baik, bagus. Pengurus lelaki itu bagus. Jawab tukarlah kepada gender perempuan. Cuba Husniza tukar kepada gender perempuan, maka jawapannya apa? Mudirah jayyidah. Yes, jadilah perempuan. Mudirah jayyidah. Pengurus perempuan itu baik. Senang? Baik, tetapi nombor 3, kursi. Kerusi tak boleh ubah gender. Maka pilihlah satu benda gender perempuan. Jangan pula kursi lelaki. Oh, kursi perempuan. Kursiyah. Tadi beritahu siap-siap. Tak ada kursiyah dalam hidup kita. Okay? Pilihlah kosakata gender perempuan yang kita dah belajar. Jangan ambil perkataan yang pelik-pelik. Okay? Baik, wajibat, homework. Baik, seterusnya ada halang-halang tu, terjemahan muka surat 53. Ni nampak ni Khairul, sebesar-besar kertas A4 muka surat 53 ni, 5 je latihannya. Itu pun tik sahaja latihannya. Banyak ke Khairul? Tak banyak. Tak banyak. Betul, tak banyak. Tik sahaja. Nampak je helaian homework macam banyak tapi tak banyak pun. Tak banyak pun. Okay. Baik, seterusnya. Muka surat 54. Nombor. Atas tu penerangan nombor tentang puluh. Latihan di bawah tu. Cuba buat dulu, okey? Ya. Mungkin kita belum belajar tapi tak apa, cuba buat dulu. Nota F ada. Arahan berbunyi nyatakan nombor berikut dalam perkataan. Kena pasti ini nombor apa. Ingat awak perlu hafal bentuk nombor dalam tulisan Arab. Okey, baik dah. Itu sajalah homework kita. Kena lagi Khairul? Dah halang-halang ni, lagi 2 helai, lagi 2 muka surat nak masuk bab 3 ke macam mana ni? Macam mana ni? Nak tambah ke ataupun cukup? Cukup Ustazah. Cukup. Okay, baik dah cukup. Okay, make sure lah next class wajibat buat ya. Okay. Supaya proses pembelajaran tu berjalan lebih lancar. Okay, baik. So saya jumpa awak next class. Next class berapa hari bulan ya? Kelas? Berapa hari bulan next class ya? 7 Disember Ustazah. 7 Disember? Disember? Pula awak ni Sarjana muda. 21 Disember Ustazah. Oh lepas, sebelum Christmas sebelum cuti Christmas. Betul. Ya ke 21 Disember? Betul lah, betul. Okay. Okay, baik. Namun standby saja, saya akan maklumkan awal pasal kelas online tu. Ingat nanti saya akan maklumkan awal. Kelas online of course lah, kita akan buat pada waktu malam lah. Ataupun mungkin pada hari Sabtu, bukan waktu seminar. Okay. Nanti apa-apa saya akan maklumkan lah. Alright. Baik, so next class bawa laptop. Okay. Bawa laptop. Jangan lupa bawa buku. Alright. Okay, baik. Naftati berasa Nabi, tasbih kafarah wa suratul asri. Jangan lupa isi attendance ya dalam YouFuture 15 minit sebelum atau 15 minit selepas waktu kelas. Dan yang kedua, jangan lupa respon dalam iDiscuss. Okay, tolong respon, ada banyak hantaran yang saya buat, posting yang saya buat dalam iDiscuss. Tolonglah respon, at least sebut terima kasih ke apa ke. Tolong respon, okay. Alright, baik, ada apa-apa nak tanya kelas? Faham?